Bang, jangan lupa petang ni pukul 3 dekat NW. Kalau lambat, kita putus. Kan bulan puasa. Lambatlah mamat ni. Sorry, aku pergi berak tadi. Itulah yang lambat sikit. Relax lah. Minggu depan aku nak shopping dalam kota. Nak beli macam mancis. Macam mancis je? Tak padu lah. Esok nak berbuka dekat Hotel Ritz-Carlton pula ya. Lepas ni nak pergi Jalan Tar pula. Nak apa aku lah tu. Jangan harap lah. Lu ni membazir. Dah lah guna duit orang. Asyik fashion sama je setiap tahun. Baju raya sekarang mahal sangat. Kalau belanja es kafan pun tak apa pula. Berkira nak mampus jantan ni. Woi Zaliha. Kenapa kau macam ni Abang kena sangat. Perbelanjaannya sangat besar. Abang nak buat saya jadi bini. Abang kenalah steady. Abang buka je lah Shopee. Dalam tu berlambak baju raya. Cubalah guna SP later. Abang mana hati guna? Abang selalu begitu. Kalau berkira macam tu, lebih baik abang belanja je murtabak. Murtabak mahal. Baju bola bintang? Tak payah. Kalau jekel? Tak payah. Habis tu Maidin ke? Alah. Tak payah lah. Lihat jangan membazir. Kita kena bersederhana.